Dengan depo kosong, motor touring apa yang sesuai untuk beginner? Let's go! Okay, yang ni personal recommendation daripada aku. Kita ada dua brand depan saya ni. Satu brand daripada Brixton, which is Store 500. Lagi satu brand yang famous, Kawasaki Versys X250 ni. Dengan down payment kosong, kenapa aku cakap dua motor ni berbaloi? Satu sebab korang tengok ni apa yang korang dapat. Fully jajan macam ni. Handle guard siap pasang. 3 box aluminium macam ni, cantiknya. Lepas tu dia bagi korang meter TFT bro, jom kita buka sikit. Lampu handsome, meter besar. Paling penting tangki minyak besar, boleh jalan jauh. 2 silinder, bunyi dia jom kita test. Oh, marvelous geng. Bunyi rasa 270 degree crank ni. Memang kasar bunyi dia, handsome. So kalau yang ni dengan zero depo, korang boleh dapatkan bulanan lebih kurang 550 selama 7 tahun je. Kemudian next kita pergi kat Kawasaki Versys X250. Yang ni dah famous sangat, cuma dia CC je kalah dekat sini. Yang ni 500cc, kau nak pergi 17, 18 selamba je. Yang ni kau kena hati-hati sikit, dia 16, 17 dia dah bergerak. Setelah motor CC rendah, kau janganlah expect tinggi sangat. Tapi datang sama package macam ni, siap dengan aksesori. Dashbar, spotlight, lepas tu sidebox, box rack. Korang dapat top box rack sekali. Cuma yang ni dia bagi korang plastik lah, Kawasaki kot, takkan nak bagi korang besi. So motor ni dengan down payment kosong, bulanan korang lebih kurang 470, 480 macam tu saja. So untuk zero depo, dua motor ni paling berbaloi untuk korang. Satu 250cc, satu lagi 500cc geng. Kalau korang nak buat comparison, aku sejujurnya cakap lah, go for it lah. This one memang sangat-sangat berbaloi. CC yang besar, zero depo, bulanan pun tak beza banyak daripada ni. Ni 48, ni 55. Tapi ni power lebih sikit, aksesori pun lebih sikit. Dia punya features dia pun menarik. Lepas tu ABS depan belakang, jejuan caliper. Cuma kalau yang ni ABS juga depan belakang daripada Nissin. So antara dua ni, korang pilih yang mana? Cuba try komen sekarang. Thank you so much. Bye bye.